Salam bahagia semua. Ada berita paling manis dan bermakna dari dunia hiburan kita. Tahniah diucapkan buat penyanyi Najwa Latif yang selamat menerima anak sulung. Berita gembira ini dikongsikan sendiri oleh suaminya, penyanyi rap Aqua Arifin di laman sosial. Aqua meluahkan rasa syukur. Allahumma barik, Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran, Najwa dan saya ingin berkongsi khabar gembira bahawa kami telah dikurniakan cahaya mata pada 11 November 2025. Beliau menambah, tarikh ini menjadi lebih bermakna kerana ia juga ulang tahun perkahwinan kami yang ketiga. Mohon doa yang baik-baik dari semua dan semoga segala doa indah kalian dikembalikan dengan ganjaran yang lebih besar, insya-Allah. Tahap sebagai ibu bapa akhirnya berjaya dicapai. Pelantun muka buku itu pula menerusi Instastory berkongsi caption comel tentang anak mereka. Beliau menulis, free shipping paling mahal. Alhamdulillah, Allahumma barik. Satu hadiah anniversary yang paling berharga buat pasangan ini. Kami di sini tumpang gembira dan mendoakan yang terbaik buat keluarga kecil Najwa dan Aqua.